Kalau tak tahu nak masak apa hari ni, jom kita buat terung goreng telur masin yang rangup, creamy dan wangi. Serius memang padu. Mula-mula kita masukkan garam, lada sulah dan serbuk pati ayam ke dalam mangkuk yang dah berisi terung. Gaul rata, kemudian tambahkan putih telur. Terung ni saya potong memanjang macam jari. Akhir sekali masukkan tepung jagung supaya terung jadi rangup. Gaullah hingga semuanya sebati. Kemudian kita goreng terung sampai keperangan. Jangan lupa terbalik-terbalikkan terung supaya masak sekata. Bila dah masak, boleh angkat dan toskan. Sekarang kita buat kuah telur masin pula. Cairkan mentega, masukkan bawang putih cincang, cili padi dan daun kari. Tumis hingga wangi dan bawang putih jadi sedikit garing. Kemudian masukkan serbuk telur masin dan kacau sentiasa supaya tak hangus. Kalau nampak terlalu kering, boleh tambahkan sedikit air. Akhir sekali masukkan terung goreng tadi. Gaul sebati, bagi kuah dan terung bersalut cantik. Okey, dah siap terung goreng telur masin yang rangup, pedas, wangi dan creamy. Rata macam tu je pun sedap tau. Selamat mencuba. Ingat makan, ingat rasa.